Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ini aku buatkan satu sistem booking lah untuk member aku. Member aku dia minta tolong buat. Jadi dia ada kalender, kita boleh pilih. Yang hijau tersedia, yang merah telah ditempah lah. Okay, jadi macam mana contoh lah, kita try dulu. Contoh kita pilih salah satu tarikh lah. Contoh kita ambil 30 Ogos. Lepas tu letaklah nama. Okay, contoh aku type Hadi. Lepas tu letak nombor telefon. Lepas tu pilih jenis fotografi. Apa 150 ke 250 ke kan. Pilih. Ikut kan. Okey, lepas tu kita akan pilih masa pilihan. Satu slot tu 2 jam. Jadi ni 8 jam. Jadi kita akan tekan tempas sekarang. Bila tekan tempas sekarang, booking berjaya lah. Okey, booking berjaya. Jadi dekat bawah tu ada booking terkini. Okey, itu sudut. Kemudian kalau kita nak buat tambahan yang lain, tekan je lah tempah yang lain. Contoh kita masukkan pula Atik. Okey, nombor telefon sekian-sekian. Lepas tu je fotografi. Dah. Okey, lepas tu kita buat masa pilihan lah. Contoh 4 jam kan. Okey, tutup. Okey, cuma ini basic lah. Nanti aku ceritakan step by step dia macam mana. Okey.